Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast DVJs TV. Saya Alif Irfan. Pada hari ini, kita akan bersama seorang guru yang membuktikan telah memperolehi anugerah ikon guru teknologi pendidikan daerah Marang. Tahniah cikgu. Ya, terima kasih Alifan. Sama-sama. Mari kita dengarkan perkongsian inspirasi daripada tetamu kita. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu cikgu? Okey, baik. Terima kasih kepada moderator Adik Alifan. Okey, baik. Saya Muhammad Afiq Syami bin Muhammad Saleh. Okey, cikgu dilahirkan di Hospital Besar Al-Usta Kedah. Okey, cikgu bersekolah di Melaka dan seterusnya cikgu melanjutkan pelajaran di IPG Tunku Bainun di Pulau Pinang dan cikgu telah berkhidmat di 3 buah negeri lah, iaitu di negeri Sarawak, di negeri Selangor dan yang terakhir di negeri Terengganu. Bagaimana cikgu boleh berminat dengan pendidikan digital? Okey, baik. Pendidikan digital ni kita tahu dia perlu ada minat lah sebelum kita melangkah masuk ke ni, kita akan mencuba benda baru ni, kita perlukan minat. Okey, yang pertama sekali cikgu dilantik sebagai penyarah pusat akses lah di SK Seri Sekinchan. Okey, jadi pada waktu tersebut cikgu nampak teknologi ni boleh membantu guru-guru lah untuk mengajar, untuk PDP dan juga menarik minat murid-murid. Selepas itu cikgu telah pun ditugaskan untuk menjawat jawatan guru ICT. Jadi cikgu mendalamilah pelbagai aplikasi digital dan menghasilkanlah PDP yang lebih kreatif. Pada masa tersebut kita menggunakan Frog VLE. Irfan sempat dengan Frog VLE? Tak mana? Tak sempat? Tak sempat. Tak sempat. Okey. Frog VLE pun menarik juga. Dia ada site kuis dalam tu. Nanti kalau tapi dah tak ada dah sekarang ni. Okey, seterusnya cikgu dicalonkanlah oleh PKG, iaitu Pusat Kegiatan Guru, sebagai guru penyelaras bestari, lantikan di negeri Selangor lah. Cikgu pun berjaya di guru penyelaras bestari, menjawab jawatan tersebut. Guru penyelaras bestari ni dia kena menguruskan infrastruktur, antaranya laptop, printer. Jadi dia kena mahal lah. Dia kata. Mengapa peranan guru teknologi pendidikan semakin penting pada masa kini? Guru teknologi pendidikan ni dia menjadi penghubung antara pedagogi dan teknologi. Dia membantulah guru untuk berkongsi amalan terbaik. Jadi teknologi ni memberi impak kepada pembelajaran lah. Kalau kita tahu kan, antaranya sekarang ni kita gunakan smartboard, kita gunakan juga projektor cikgu-cikgu. Dan terbaru di SK Bukit Gasing kita guna apa? Kita guna iPad. Kita juga ada apa? Chromebook. Dan juga kita ada kemungkinan kita ada smartboard kan? Interaktif, menarik kan? Kita ada di digital hub kita. Apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi sebagai guru teknologi pendidikan? Jadi cabaran terbesar ni kita tahu guru yang dah biasa dengan menggunakan kaedah lama. Jadi teknologi ni satu benda yang baru yang perlu dibawa. Dia sebenarnya cabaran dia adalah untuk membantu guru-guru, kita tak katalah guru-guru lama, tapi guru-guru yang tidak berminat dengan teknologi untuk menjadi seorang boleh menggunakan teknologi lah, bukan kita kata pakar lah. Jadi inilah tugas guru-guru macam cikgu, guru penyelaras bestari, macam cikgu juga Google Certified Trainer. Jadi itu antara satu cabaran besar lah untuk cikgu untuk mengajar guru-guru lain tentang penggunaan Google Workspace. Menggunakan Google Drive, gunakan YouTube di dalam kelas. Itu antara satu cabaran cikgu lah sebagai Google Certified Trainer. Dan selain tu juga cikgu telah mendapat satu sijil, iaitu Apple Teacher. Apple Teacher juga bagi cikgu cabarannya adalah untuk bukan sekadar menunjukkan bahawa produk Apple ni sebenarnya hebat, tetapi dia juga memudahkan kita, memudahkan guru-guru untuk mengajar di dalam kelas, sebab kita ada iPad. Jadi kita tak perlu lagi murid ke depan menulis. Jadi kita boleh tunjuk pada murid dan kita boleh ambil gambar menggunakan AI sekarang ni. Jadi benda ni banyak. Teknologi ni berkembang dengan sangat laju dan menarik lah. Boleh cikgu kongsikan inisiatif digital yang paling membanggakan di SK Bukit Gasing?
Di SK Bukit Asing ni sebenarnya cikgu sampai di sini pada tahun 2024, cikgu tahu di sini ramai guru-guru hebat. Hmm. Antaranya guru besar lah. Kita Oh. tahu guru besar merupakan cikgu juara digital, cikgu Amir B. Hamzah, dan juga cikgu Elga Melo, dan selalu dimeniti lah, dibibir cikgu-cikgu di luar terutamanya. Cikgu pun mengenali beliau semasa cikgu menjawat jawatan sebagai penyelaras Frog VLE itulah. Oh. Penyelaras bestari. Jadi cikgu dah kenal lah cikgu L ni. Jadi bila cikgu datang ke sini, cikgu nampak ada digital hub. Oh. Kita juga ada Apple Classroom. Jadi benda ni sangat menarik. Jadi inisiatif yang cikgu buat lah. Cikgu paling bangga kerana cikgu pun dapat menyumbangkan sesuatu di sekolah ni, iaitu bilik podcast ini, studio podcast ini. Studio podcast ni bermula daripada kosong sehinggalah sekarang ni alhamdulillah dia telah menjadi satu ikutan lah kepada setiap sekolah-sekolah di Terengganu. Tu cikgu pun tak jangka benda ni. Jadi alhamdulillah bila kita jemput Tuan Pengarah Cikgu Kamsah Elai Kamal datang ke SK Bukit Asing, dia dapat lihat bahawa podcast ni merupakan satu inovasi lah, kita katakan sesuatu yang penting lah di sekolah, kerana ia bukan sahaja melahirkan bakat-bakat dalam penyiaran murid-murid, tetapi dia juga merupakan satu medan alternatif lah untuk guru-guru berkongsi pendapat, mengajar jika ada ilmu-ilmu baru kan kepada guru-guru lain. Apakah harapan cikgu terhadap masa depan pendidikan digital di Malaysia? Harapan cikgu kita dapat membudayakanlah teknologi pendidikan di setiap sekolah lah. Setakat ni alhamdulillah pendidikan kita berkembang, pendidikan digital berkembang untuk melahirkan murid fasih digital. Kita tahu kan. Dan juga cikgu-cikgu jugalah kepada guru-guru, kita perlu ada sikap inisiatif lah, kita kata kan, untuk menggunakan teknologi sekarang ni, sebab murid-murid sekarang ni sudah ke arah teknologi. Jadi cikgu perlu explore sendiri, cari macam mana pengajaran dan pembelajaran yang baik lah, kaedah pengajaran yang baik lah untuk murid-murid. Cikgu perlu master lah untuk dia mengajar di dalam kelas. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga perkongsian hari ini dapat membuka minda kita bahawa teknologi bukan sekadar alat, tetapi pemudah cara dalam menghasilkan pembelajaran yang lebih kreatif, menyeronokkan dan berkesan. Terima kasih juga kepada semua yang mengikuti podcast TBJS TV. Jangan lupa ikuti episod-episod kami yang seterusnya untuk lebih banyak perkongsian berkaitan pendidikan dan inovasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye. Bye.